Microsoft baru sahaja membuat pertaruhan bernilai $3 trilion pada alat AI yang hampir tiada siapa pun mahukan. Mereka mengenakan caj sebanyak $360 setahun untuknya, sambil memaksa anda memasangnya di komputer anda. Dan dari segi undang-undang, ia pun tidak dianggap sebagai perisian penting. Ia hanya untuk tujuan hiburan saja. Sementara itu, berjuta-juta pengguna sedang mencari satu perkara. Bagaimana saya nak padam ini? Inilah sebabnya tiada siapa menggunakan Copilot. Selama 40 tahun, satu syarikat telah membina tembok besar di sekeliling kehidupan profesional anda. Jika anda bekerja di belakang meja, anda hidup dalam dunia Microsoft. Strategi mereka mudah. Cipta banyak aplikasi yang sangat penting, sehingga anda sebenarnya membeli udara yang diperlukan oleh pejabat untuk bernafas. Tetapi kini, tembok-tembok itu mula retak. Daripada 450 juta profesional perniagaan yang menggunakan Microsoft 365, hanya sebilangan kecil sahaja yang bersetuju untuk membayar Copilot, pembantu AI baharu mereka. Angka-angka yang keluar dari ibu pejabat syarikat adalah satu bencana. Kira-kira 15 juta orang telah mendaftar untuk perkhidmatan berbayar itu. 3.3%. Ia seperti menjemput 100 orang ke satu revolusi. Tetapi hanya 3 yang muncul dengan senjata. Copilot telah dipasarkan sebagai sistem saraf baharu untuk ekonomi global. Ia adalah pertaruhan terbesar dalam sejarah Microsoft. Dan mereka telah membuat pertaruhan yang salah. Semakin ramai pengguna menganggapnya bukan sebagai satu peningkatan, tetapi lebih kepada parasit digital yang mereka tidak pernah minta. Ia adalah satu jurang yang sangat besar antara apa yang diinginkan oleh pihak pengurusan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pekerja. Penolakan ini didorong oleh satu fenomena yang dikenali sebagai keletihan akibat terlalu banyak ciri. Selama beberapa dekad, pengguna Microsoft telah dibiasakan untuk menerima ciri-ciri bloatware yang mereka tidak pernah minta dan memperlahankan sistem mereka. Tetapi, Copilot adalah bloatware yang lebih teruk. Ia menggunakan banyak RAM, memakan lebar jalur dan sentiasa menuntut perhatian. Ikon Copilot pada bar tugas anda telah menjadi simbol sesuatu yang mengambil ruang tetapi tidak memberi apa-apa balasan. Dan ia sedang membawa kepada satu titik perubahan. Pemberontakan UI besar. Lalu lintas ke laman web yang memuatkan secara mendalam telah meningkat. Pengguna bukan sahaja mengelak ciri-ciri baru, mereka juga secara aktif mencari cara untuk membuangnya sepenuhnya. Ciri-ciri yang sama yang Microsoft telah belanjakan berbilion untuk membinanya. Dengan bayaran $30 sebulan, perniagaan mengharapkan alat itu berfungsi. Mereka mengharapkan ketepatan. Mereka mengharapkan satu program yang boleh mengendalikan data mereka tanpa mereka reka maklumat. Dan itu bukanlah bahagian yang paling teruk. Masalah sebenar tersembunyi di depan mata, terkubur dalam satu dokumen yang tiada siapa pun ambil peduli untuk membacanya. Pada Oktober 2025, pasukan undang-undang Microsoft campur tangan dengan satu kemaskini mengejutkan pada terma perkhidmatan untuk pengguna individu. Dalam cetakan halus, Microsoft secara jelas menyatakan, Copilot adalah untuk tujuan hiburan sahaja. Gunakan Copilot atas risiko anda sendiri. Memang, langganan perusahaan sebanyak $360 setahun datang dengan perlindungan undang-undang yang lebih baik. Tetapi pada dasarnya, ia menggunakan enjin yang sama dan itulah bahagian yang mereka tidak mahu sebut secara terbuka. Tembelang sudah pecah. Jutaan orang sedang dipaksa menggunakan alat di komputer mereka sendiri yang secara undang-undang dianggap seperti mainan. Mereka sebenarnya memberitahu anda, jangan percayakan ini untuk kejayaan anda. Dan pengguna sedang mendengar. Menurut data dari Recon Analytics, Net Promoter Score yang mengukur kepuasan pelanggan telah merosot. Dalam hanya 2 bulan, ia menjunam daripada negatif 3.5 kepada negatif 24.1 yang sangat teruk. Dalam dunia metrik perniagaan, NPS negatif 24 adalah satu amaran kod merah. Ini bermakna produk tersebut secara aktif mencipta penentang dan peratusan orang yang mahu meninggalkannya jauh melebihi orang yang benar-benar menyukainya. Punca kemarahan ini adalah ujian dalam hari kerja sebenar. Dalam suasana profesional, apa-apa alat yang bertujuan untuk menjimatkan masa mesti membuktikan ia tidak akan membazirkan masa. Di sinilah AI gagal sepenuhnya. Golongan kreatif mengatakan teks yang dihasilkannya terasa kosong, seperti robot, dan ia kekurangan nuansa dalam komunikasi manusia. Ia menghasilkan prosa yang terasa janggal dan mengambil lebih banyak masa untuk disunting berbanding jika menulisnya dari awal. Kaki tangan teknikal mendapati cadangan kod selalunya salah atau menggunakan pustaka perisian yang sudah lapuk, memaksa mereka untuk menyemak setiap baris satu persatu. Itulah kos tersembunyi yang anda bayar apabila menggunakan pembantu yang anda tidak boleh benar-benar harapkan. Jika anda perlu memerhati setiap gerak-geri pembantu anda sebenarnya bukan menggunakan autopilot. Anda hanya menjaga mesin seperti menjaga budak kecil.
Hubungan toksik dengan Copilot ini memuncak apabila ciri recall diperkenalkan. Microsoft memasarkan ciri ini sebagai memori fotografik untuk PC anda, direka untuk mengambil tangkapan skrin desktop anda setiap beberapa saat. Orang ramai melihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia merupakan hadiah kepada penggodam dan pengakhiran mutlak kepada privasi. Penyelidik keselamatan dengan pantas membuktikan bahawa tangkapan keseluruhan kehidupan digital anda ini disimpan dalam bentuk teks biasa. Ini bermakna, sesiapa sahaja yang mempunyai akses kepada komputer anda, walaupun sedikit, boleh mencuri setiap kata laluan, setiap perbualan peribadi dan setiap penyata bank yang pernah anda lihat. Tindak balasnya begitu hebat sehingga Microsoft terpaksa menarik balik ciri tersebut dan mengubah suanya dalam usaha terdesak untuk menyelamatkan maruah. Tetapi kerosakan telah pun berlaku. Apabila anda memaksa alat pengawasan ke atas 450 juta orang dan kemudian menyamarkannya sebagai pembantu, anda tidak akan mendapat sambutan. Pengguna telah mula melihat sistem pengendalian mereka sendiri sebagai musuh dan sebab itulah butang padam semakin popular. Orang ramai tertanya-tanya sama ada mesin itu bekerja untuk mereka atau melaporkan tentang mereka. Di sinilah kegagalan perisian bertukar menjadi lingkaran maut industri. Untuk memahami mengapa Microsoft panik, anda perlu melangkaui kod dan ikon. Anda perlu melihat dunia fizikal. Setiap 90 hari, Microsoft melaporkan perbelanjaan modal mereka atau CapEx. Ini adalah wang yang mereka belanjakan untuk bahagian fizikal, tanah, bangunan dan perkakasan. Pada suku terbaru, jumlah itu mencecah $37.5 bilion. Ia merupakan lonjakan perbelanjaan sebanyak 66% berbanding hanya setahun lalu. Mereka sedang membakar wang tunai. Microsoft membelanjakan wang yang cukup untuk membina 100 Burj Khalifa setiap tahun. Microsoft bukan membina pencakar langit. Mereka sedang membina satu tamadun komputer yang baru. Mereka membeli ratusan ribu GPU dan ini sangat mahal. $30,000 setiap satu. Ia sukar untuk didapati dan ia juga menjadi begitu panas sehingga boleh cair jika tidak disejukkan oleh kipas industri yang besar dan berjuta-juta galen air. Dalam hampir semua perniagaan lain dalam sejarah, anda membina bekalan kerana permintaan sudah ada. Tetapi Microsoft telah membalikkan logik itu. Mereka sedang membina kilang terbesar dalam sejarah manusia untuk penonton yang sudah tidak lagi berminat. Kita sedang menyaksikan penciptaan bandar hantu komputer. Gudang besar dan mahal yang dipenuhi mesin berdengung yang hanya menunggu pengguna yang tidak akan pernah muncul. Tetapi Microsoft boleh menanggung kos itu. Dunia yang menanggung akibat kesilapan mereka. Pusat data adalah mesin yang paling rakus pernah dibina. Di Virginia Utara, ibu kota pusat data dunia, grid kuasa tempatan mula gagal. Grid itu dibina untuk rumah dan hospital, bukan untuk berjuta-juta GPU yang berhalusinasi mencipta puisi. Disebabkan perkara ini, orang ramai melihat bil utiliti mereka melonjak apabila syarikat kuasa bergelut untuk menaik taraf infrastruktur demi kegilaan AI. Microsoft menjadi begitu terdesak untuk mendapatkan bekalan elektrik sehingga mereka menandatangani perjanjian untuk menghidupkan semula loji kuasa nuklear di 3 Mile Island, tapak kemalangan nuklear paling besar dalam sejarah Amerika Syarikat. Syarikat ini kini menggunakan lebih banyak elektrik berbanding banyak negara kecil. Dan untuk apa? Satu kajian oleh Recon Analytics telah meneliti 150,000 pekerja pejabat di Amerika Syarikat yang mempunyai lesen berbayar untuk Copilot. Keputusannya adalah mimpi ngeri bagi lembaga pengarah. Hanya 35.8% daripada mereka benar-benar membuka dan menggunakan alat itu secara berkala. Dalam dunia teknologi, ini dipanggil shelfware. Ia adalah produk yang dibeli oleh syarikat, diletakkan di atas rak digital dan tidak pernah digunakan lagi. Bandingkan dengan ChatGPT, di mana lebih 83.1% orang yang membayar untuk lesen perusahaan membuka aplikasi itu setiap hari. Microsoft mempunyai produk-produk tersebut. Mereka memiliki Windows, mereka memiliki Word dan Excel. Mereka meletakkan butang Copilot betul-betul di hadapan anda. Ia tidak boleh jadi lebih mudah daripada itu. Namun begitu, tiada siapa yang ada masa untuknya. Pekerja-pekerja mengabaikan butang itu dan membuka tab layar yang berasingan untuk menggunakan alat percuma dari syarikat lain. Penempatan lalai itu sepatutnya memaksa orang untuk menggunakannya. Sebaliknya, mereka mencetuskan pemberontakan senyap. Di belakang tabir di ibu pejabat Microsoft, panik telah mencapai tahap kemuncak. Mereka mula sedar bahawa AI mereka sendiri mungkin tidak cukup bijak untuk menang. Selama 2 tahun lepas, ceritanya mudah sahaja. Microsoft dan OpenAI adalah peneraju. Mereka mempunyai kelebihan eksklusif.
Tetapi era itu kini sudah berakhir secara rasmi. Microsoft secara rasmi telah mula mengintegrasikan cloud dari Anthropic ke dalam Copilot. Walaupun pasukan PR mendakwa ia hanya tentang pilihan pelanggan, sebenarnya ia kerana sistem mereka sendiri yang berasaskan GPT dari OpenAI gagal dalam ujian ketepatan yang kritikal. Dengan membawa masuk cloud, Microsoft berharap otak orang lain boleh menyelamatkan jenama mereka. Ia seperti Coca-Cola mengakui resepi rahsia mereka sudah tidak sedap lagi. Jadi mereka mula mencampurkan sedikit Pepsi hanya untuk memastikan orang terus meminumnya. Dalam ejen penyelidik Copilot, GPT kini merangka jawapan manakala Claude menyemak ketepatan, kelengkapan dan rujukan. Microsoft mendakwa gabungan Frankenstein ini memberikan peningkatan 13.8% dalam penyelidikan mendalam. Namun, walaupun dengan tampalan ini, masalah utama masih kekal. Copilot yang berdiri sendiri memang tidak mampu memenuhi keperluan kerja profesional. Pendekatan berbilang model ini adalah bukti kukuhnya. Microsoft menghabiskan bertahun-tahun mempromosikan akses eksklusif kepada OpenAI sebagai kelebihan mereka yang tidak dapat ditandingi. Sekarang mereka melemahkannya dengan Claude Sonnet 4 dan Opus 4.1 di seluruh Copilot Studio dan ResearchGate. Mereka berharap pesaing dapat menyelamatkan produk yang mereka charge tambahan $30. Ia adalah pengakuan secara senyap bahawa produk yang dikatakan paling penting dalam sejarah syarikat tidak cukup bagus dengan sendirinya. Para pekerja sudah pun mengetahuinya. Apabila diberi pilihan, hanya 8% memilih Copilot. Mereka semakin kurang klik pada ikon biru kecil itu, masih mencari alternatif lain. Tahta mereka semakin goyah dan tiada campuran modal yang mampu menyembunyikannya. Revolusi yang Microsoft pertaruhkan sebanyak $150 bilion setahun sedang ditolak sedikit demi sedikit dengan setiap klik penuh kecewa. Microsoft sedang kalah 11 lawan 1 dalam suite pejabat yang mereka cipta dan jual sendiri. Semakin ramai orang menggunakannya, semakin kurang mereka menyukainya. Mainan baru ini hilang karikannya dengan sangat cepat. Apa yang tinggal hanyalah alat yang menambah langkah tambahan untuk setiap tugasan. Inilah sebabnya angka 8% itu sangat menakutkan bagi Microsoft. Mereka inilah yang sepatutnya meminati teknologi. Jika mereka sendiri pun meninggalkannya, produk itu memang menghadapi masalah besar. Pendekatan multimodel ini ialah usaha terdesak untuk membetulkan perkara ini. Tetapi, ia hanya menambah kekeliruan. Satu hari, AI anda berbunyi seperti seorang individu dan keesokan harinya, ia berbunyi seperti orang lain pula. Nada berubah, kualiti berubah. Kepercayaan semakin merosot. Ramai yang mula merasakan berakhirnya tempoh bulan madu AI. Selama 2 tahun, perunding berbayar tinggi memberitahu setiap CEO di dunia bahawa mereka mesti menerima dan melabur dalam revolusi ini atau melihat syarikat mereka mati. Mereka membelanjakan berjuta-juta dolar untuk lesen. Mereka memaksa kaki tangan mereka menghadiri mesyuarat yang tidak berkesudahan. Mereka terpedaya dengan gembar-gembur itu. Tetapi data kini mula menunjukkan realiti. Penyelidik di MIT baru-baru ini menyiapkan satu kajian besar mengenai projek AI syarikat-syarikat besar ini. Laporan mereka yang dipanggil Gen AI Divide mendedahkan satu realiti yang amat pahit. 95% daripada projek AI perusahaan ini gagal menjana sebarang keuntungan tambahan pun. Matematik di sebalik kegagalan ini adalah mudah. Apa-apa kelajuan yang diperoleh pekerja dengan menggunakan AI terus hilang kerana masa yang dihabiskan untuk membetulkan kesilapan mesin itu. Pasukan menghabiskan pagi mereka menulis arahan dan petang mereka bertindak sebagai editor bergaji tinggi untuk mesin yang tidak dapat melepasi pemeriksaan kualiti asas. Rand Corporation mendapati corak yang sama. Para saintis mereka mendapati bahawa alat-alat ini sebenarnya tidak sesuai dengan cara kerja sebenar dijalankan. Kerja sebenar adalah rumit. Ia memerlukan konteks yang mendalam dan kepercayaan mutlak. AI tidak menyediakan kedua-duanya. Ia hanya menyediakan rumusan umum internet yang jarang sekali diperlukan oleh pekerjaan profesional berisiko tinggi. Apabila anda membandingkan Copilot dengan pesaingnya, sebab kejatuhannya menjadi lebih jelas. Kebanyakan profesional kini menganggap Copilot seperti Internet Explorer dalam dunia AI. Mereka menggunakannya hanya kerana ia sudah tersedia. Biasanya kerana jabatan IT mereka memaksa mereka. Tetapi apabila mereka mahukan hasil yang sebenar, mereka tinggalkan ekosistem Microsoft sepenuhnya. Claude sering digambarkan sebagai lebih manusiawi dan tepat dalam penaklukan. ChatGPT Enterprise menawarkan tahap kawalan data dan kelajuan yang tidak dapat ditandingi oleh integrasi paksa Microsoft. Pekerja memilih untuk membuka tab pelayar yang berasingan dan membayar sendiri untuk alat mereka daripada menggunakan alat percuma yang diletakkan oleh Microsoft di bar tugas mereka. Tetapi bahaya yang paling ekstrim tersembunyi dalam aspek kewangan dan ia sepatutnya membuat setiap pelabur Microsoft tidak dapat tidur malam. Hampir separuh daripada masa depan perniagaan awan Microsoft
kini bergantung kepada sebuah syarikat yang bukan Microsoft. Kira-kira 45% daripada komitmen awan yang masih ada terikat dengan OpenAI, yang pada hakikatnya menjadikan salah satu gergasi teknologi terbesar dunia bergantung besar pada kejayaan sebuah syarikat permulaan. Microsoft secara efektif telah mempertaruhkan separuh daripada syarikatnya kepada rakan kongsi yang sedang membakar wang pada kadar yang belum pernah berlaku sebelum ini. Jika OpenAI tersandung atau jika pasaran menyedari bahawa model-model ini tidak dapat menghasilkan keuntungan, nilai pasaran Microsoft bukan sahaja akan menurun, malah akan jatuh merudum. Microsoft telah mengaitkan reputasinya, perkakas kerasnya dan masa depan awannya kepada satu butang pada papan kekunci anda yang kebanyakan pekerja cuba sembunyikan atau padamkan. Mereka meletakkan empayar bernilai $3 triliun di atas asas perisian yang hanya untuk hiburan. Setiap kali seorang pekerja klik kanan pada ikon Copilot itu untuk menyembunyikannya dari skrin mereka, mereka sedang mengambil bahagian dalam penolakan pengguna terbesar dalam sejarah teknologi. Kadar penukaran 3.3% adalah tembok yang Microsoft tak dapat panjat. Kadar kegagalan 95% adalah lubang yang mereka tak dapat tutup. Revolusi AI yang hebat sepatutnya menjadi detik kita melangkah ke masa depan. Sebaliknya, ia menjadi pengajaran bernilai $37 bilion tentang apa yang berlaku apabila sebuah syarikat terlalu besar untuk mendengar pengguna sendiri. Kipas di pusat data masih berputar. Pelayan masih berdengung. Tetapi, pejabat-pejabat sunyi. Pengguna sudah beralih. Mereka telah mengambil semula komputer mereka. Dan apabila angka-angka mula masuk, satu-satunya perkara yang tinggal untuk dilihat ialah berapa lama gelembung itu boleh bertahan sebelum ia pecah. Era pemaksaan AI sudah berakhir. Dan apabila pengguna beredar, kesan sebenar mula berlaku di sebalik pintu tertutup. Kontrak mula dipersoalkan, kerjasama menjadi tegang dan pakatan terbesar dalam dunia teknologi tiba-tiba kelihatan jauh lebih rapuh berbanding ketika ia sedang meningkat naik. Jadi, apa yang berlaku apabila syarikat yang membiayai ledakan AI mula mempertimbangkan semula perjanjian itu? Ketahui tentang perpisahan besar Microsoft yang akan menyebabkan OpenAI dan ChatGPT muflis selama-lamanya. Atau tonton video ini.